Macam aku start deadlift dulu tu pun, aku bukan pandai sangat. Sebab form dia tu agak susah sikit. Jadi, aku nak bagi tips kat orang pun tak reti. Untuk orang nak dapatkan form. Daripada coach sendiri lah kan. Macam mana orang nak belajar form deadlift. Sebab iyalah, tolak macam ni. Tak jadi. Tak jadi. So, sekarang dah buat salah pun tak reti ya? Dah buat salah tak reti dah. Sebab dah pandai sangat. Jadi macam mana sebenarnya untuk orang nak bagi pandai deadlift ni? Okey. Masalah yang kebiasaan beginner bila nak deadlift. Okey, kalau orang yang biasa dia deadlift macam ni je. Dia pegang-pegang macam ni dah. Pap. Angkat je. Okey, bila untuk beginner biasa ni jadi macam ni. Betul? Betul. Okey, masalah dia tak boleh nak dia tak boleh nak tilt macam ni, dia tak boleh. Dia jadi macam ni je nak angkat. Suruh dia tolak macam ni juga. Dia dah tolak dah bila pegang. Jadi macam tu kebiasaan dia. So nak betulkan tu macam mana nak bagi dia kuat. Jom kita pergi ambil dumbbell. Gimana? Ambil dumbbell? Dumbbell, kita pergi ambil dumbbell. Oh, ambil dumbbell. Okey, ini abaikan dulu. Okey. Oh, bukan dumbbell lah. Dumbbell. Alright. So dumbbell ambil lah. Ikutlah dia punya strength lah. Ni aku pegang ni lah 20 kilo ni. Pergi sana balik. Kita bawa sana balik. Pergi sana balik. Okey. Kita jalan ni. Okey. Yang ini. Okey. Yang ini show dulu. Ke tepi kau. Okey. Cara paling mudah. Pakai dumbbell. Tegakkan dia macam ni. Kalau ada kettlebell ke tak kisah. Boleh juga. So suruh dia diri tengah-tengah macam ni. Kameraman nampak? Nampak ke? Nak pusing ke? Okey. So macam ni lah senang. So kettlebell tengah-tengah. So kalau bar dia duduk depan. So kaki dia dekat sini. Okey. Itu kadang-kadang dia susah nak control. So bila weight dekat tengah. Okey. Senang je. Badan tegak. Pegang macam ni. Nampak? So dia nak tak nak dia akan lebih senang. Dia nak dia nak straightkan belakang ni. Dia nak lentik sikit pun lebih senang. Pegang macam ni. Tengok depan. Naik. Macam tu je. Lepas tu turun balik. Straight macam tu je. Itu cara paling mudah untuk betulkan dia punya back. So bila dia dah kuat kat sini. Bila dia pegang bar depan sikit. Dia dah tak ada masalah. Dia dah lebih mudah dah. Pakai dumbbell atau kettlebell. Dia nak bagi biasa lentikan belakang tu je. Dia dah pandai buat sini, dia boleh beralih pergi dekat barbell pula. Betul. Guys, kalau nak lagi video untuk training workout dekat gym, stand by guys. Stay tune next video.